Tojima wants to be a Kamen Rider. So guys, korang dah layan ke belum satu anime baru yang bertemakan ala-ala Kamen Rider? Kalau korang ni fans Kamen Rider, aku memang recommend sangat untuk korang layan anime ni. Sebabnya dalam anime Tojima wants to be a Kamen Rider ni barang macam throwback waktu kita zaman kecil-kecil dulu tau. Yang mana aku percaya sangat mesti korang pun macam aku juga waktu kecil dulu pernah berangan nak jadi Kamen Rider. Kalau dulu aku selalu berangan nak jadi macam Kamen Rider Kiva ataupun Kamen Rider Hibiki. Sebab, aku membesar waktu era Heisei tau. Maybe ada di kalangan korang yang membesar waktu era Kamen Rider yang dulu-dulu punya. So guys, untuk dalam video kali ni aku nak review pasal satu anime yang memang enjoy gila untuk kita layan, iaitu Tojima Wants to be a Kamen Rider. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang padu ataupun korang tengah cari spek mata hitam yang style, kalau korang nak harga murah, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni. Okay, let's go. Tojima Wants to be a Kamen Rider mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Tojima memang sangat-sangat meminati Kamen Rider sejak dari kecil lagi sehingga ke besar. Sampaikan Tojima ada impian untuk menjadi seorang Kamen Rider. Sejak dari kecil lagi dia memang training kau-kau lah. Sampaikan satu tahap hasil latihan yang Tojima buat membolehkan beliau untuk mengalahkan seekor beruang. Tapi bila Tojima dah berusia umur 40 tahun, Tojima dah start fikir yang impian dia tu hanyalah angan-angan semata je. Sebab yelah member pun dah masuk 40-an kan. Jadi of course lah Tojima dah mula rasa yang sebenarnya Kamen Rider hanya wujud dalam TV je. Tapi semuanya berubah apabila Tojima terserempak dengan sekumpulan perompak yang memakai kostum seakan shocker. Dan start je dari situlah impian Tojima untuk menjadi Kamen Rider mula bersinar semula dengan Tojima telah bertarung dengan perompak tersebut menggunakan topeng Kamen Rider. Siap dia action lagi. Cumanya guys, semua tu tak berakhir macam tu je. Yang mana tanpa disangka dalam universe Tojima Wants to be a Kamen Rider, rupanya shocker yang real memang betul-betul wujud. Malah bukan setakat shocker je yang wujud tau, tapi rupanya monster yang dikenali sebagai Inhumanoid pun wujud dalam series Tojima Wants to be a Kamen Rider. So, persoalannya kalau monster pun memang betul-betul wujud dalam dunia Tojima, jadi ada kemungkinan tak kalau Kamen Rider pun turut akan muncul dalam series Tojima Wants to be a Kamen Rider? So, apa yang bestnya pasal series Tojima Wants to be a Kamen Rider ni, bagi aku humor lawak dia pun on point tau. Lagi-lagi karakter yang ada dalam series ni pun tak cringe langsung. Tojima ada personality dia yang tersendiri, Yuriko, Yukarisu dan macam lagi. Malah bukan takat tu je guys, rupanya selain daripada Tojima yang mempunyai impian untuk menjadi Kamen Rider, ada lagi beberapa karakter yang mempunyai impian untuk menjadi Kamen Rider versi yang lain pula. Sebagai contoh macam Ichio yang mengimpikan untuk menjadi Kamen Rider V3. Lepas tu Yuriko nak jadi Electronic Wave Humanoid Tackle lah. Cara dia action tu memang seksi sikit lah. So benda ni memang nostalgic gila lah untuk kita semua. Lagi-lagi orang yang membesar waktu zaman Kamen Rider yang lama-lama ni. Dari segi storyline pula, korang jangan risau, plot dia tak berat langsung pun. Just korang layan untuk enjoy setiap minggu je bila layan series Tojima Wants to be a Kamen Rider ni. So secara overall, aku memang enjoy sangat bila layan series anime ni. Tambahan, aku memang looking forward nak tahu adakah satu hari nanti impian Tojima untuk menjadi Kamen Rider akan menjadi kenyataan ataupun sebaliknya. So rating aku akan bagi sebanyak 7/10 untuk series Tojima Wants to be a Kamen Rider. Korang pun boleh layan lah series anime ni dekat platform Bilibili ataupun Crunchyroll. So pendapat korang macam mana pula untuk series anime Tojima Wants to be a Kamen Rider? Korang dah layan ke belum? Korang komen dekat bawah.